kata yang suami terkahwin 4. Nak reda tu memang susah sangat Ustazah. Contohnya saya sedang menghadapi, bukan saya lain soalan. Okey, na'udzubillah. Suami berlaku curang dan khianat, dan setiap kali saya solat tahajud, Allah memberikan petunjuk. Allah berikan petunjuk. Jadi adakah ini, saya confused, adakah ini petunjuk yang Allah suruh saya berpisah dengan suami, ataupun reda sajalah? Petunjuk dia apa? Suami dia curang, dia dapat tahu. Yalah, tapi apa petunjuk tu? Petunjuk apa? yang Mimpi makan dengan suami ke? Atau mimpi makan maksudnya dengan orang lain dia ke? perlu meminta cerai, teruskan dengan cerai Okey. itu, ataupun sebaliknya. Okey. Sebab nak reda tu susah, dia kata. Ustaz tak tahu mimpi yang berkenaan ya. Apa yang disebut sebagai petunjuk-petunjuk tu Ustaz tak tahu. Cuma Allah Akbar. Dalam situasi suami curang, Ustaz bagi pandangan yang secara general ya. Ustaz pun tak tahu macam mana kuatnya isteri yang hidup dengan orang yang curang ya. Curang dalam maksud apa ni, maknanya dia ada perempuan lain dalam hidup dia, bukan berkahwin, dia curang. Ustaz pun tak tahu macam mana. Maksud Ustazah tu, Ustazah memang respect ya. Ustazah akan memang kalau dapat, kalau berjumpa orang tu, Ustazah akan kata Masya Allah ya, dia adalah seseorang yang hebat. Sebab sakit tu tuan-puan ya. Sebab kita isteri memberikan sepenuh kesetiaan, perhatian pada keluarga, tapi ada orang lain pula kan dalam hidup dia yang sampai entah bersama ke apa benda. Okay. So ada dua keadaan, ada dua lah jalan. Pertama, kita tak boleh juga memaksa seseorang untuk bertahan kalau dia mana tak tahan. Ya, kita tak boleh paksa seseorang bertahan kalau dia tak tahan. Sebab tu sebagai, kalau kita kaunselor ataupun orang yang nak bagi nasihat, kita tak boleh tolong buatkan keputusan untuk orang. Kita hanya boleh memberikan pandangan dan panduan saja. Jangan buat keputusan. Jangan pandai-pandai cakap kalau akak kena cogai yang lagi kita. Jangan. Ya, jangan. Sebab kita pun tak tahu macam mana kan, sayang dia tahap mana kan. Jadi apa yang kita boleh buat, Tuan punya badan lah yang lebih tahu di mana kenyamanan dan kekuatan dia. Sebab ada orang tuan-puan dia boleh bertahan. Dia nak buat macam mana? Ada orang boleh bertahan. Dan dia tahan. Ada kekuatan yang Allah bekalkan kepada dia. Dia sabar, dia tenang. Ya, elok-elok rasa nak bercerai, Allah datangkan ketenteraman dekat hati. Nak buat macam mana? Boleh jadi petunjuk-petunjuk itulah yang menunjukkan bahawa bukan perceraian solusi untuk dia. Kita tak tahu. Ya, jadi bergantung kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Kita tak boleh halang orang. Kalau dia nak bertahan, dia bertahan. Tapi ingat, kalau kita pilih keputusan bertahan, kawal diri kita supaya tidak rosak. Kadang-kadang ada orang, tak apalah Ustazah, dah kawan saya sabar, saya pun nak sabarlah. Tak tahulah tu. Tak tahulah. Penanda aras ni apa dia? Apa jadi kat kita? Kalau semakin hari semakin rosak, semakin hari semakin teruk, semakin hari Allah pun bagi kita akal ya, untuk berfikir kan. Ya, benda tu ada jalan keluar juga. Apa dia? Dapatkan nasihat daripada orang lain. Tengok apakah rumah tangga ni masih boleh diteruskan ataupun tidak. Memang abghadul halal indallah at-talaq. Benda halal yang pada Allah benci tu talak, perceraian. Tapi itu bukan bermakna perceraian tu haram. Ada ketikanya wajib dah tu kalau sampai merosakkan ataupun membinasa, memudaratkan diri sendiri, tubuh badan. Jadi terpulang. Sebab itu benda-benda macam ni kena dapatkan consultation yang khusus. Ya, yang khusus. Sebab apa? Lain kes lain. Kalau kita kata saya nak sabar, ingat ya, pilihan kita tu berserta dengan komitmen. Tak apalah saya tak nak lah cerai, saya nak ni. Ingat komitmen. Komitmen tu kena ada ilmu, kena ada kemahiran, kena ada pengalaman. Kena pandai tak apa benda nak buat ni. Jangan kosong-kosong macam tu je. Sabar. Tapi kita tak ada
komitmen untuk mengubah keadaan tu. Tak boleh juga. Dan sama juga kalau pilih, saya nak bercerai lah macam tu, saya dah tak sanggup lah. Ingat, perceraian bukan satu benda yang mudah. Ya, sebab tu kita tak pernah cakap orang yang bercerai tu orang yang lari daripada masalah. Sebab apa? Masalah cerai tu sangat besar. Jadi kita jangan kata orang yang bercerai tu orang yang mengaku kalah, orang yang tak nak berjuang. Duduk dalam keadaan bercerai tu, Masya Allah, itu sangat. Ustazah memang respect pada sahabat-sahabat Ustazah yang membina hidup dan keluarga dalam keadaan dia seorang-seorang, suami dan bercerai. Ramai Ustazah jumpa tu. Mereka berjaya didik anak, mereka berjaya dalam karier mereka, mereka jadi wanita yang begitu, orang kata apa, sangat smart lah. Sebab mereka boleh urus emosi, mental dan rohani mereka serentak. Jadi kita tak tahu yang mana satu benda tu kena ada consultation yang khusus. Tengok balik. Kalau tanya Ustazah tu je, kalau tuan puan rasa saya nak bertahan, komitmen bertahan, kena faham. Saya tak boleh tahan Ustazah, saya nak ni, okay, cuba dapatkan pandangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Jangan cepat-cepat sangat buat keputusan, jangan gelonjor, jangan buru-buru. Sebab apa? Sebab kalau nak pilih jalan tu, kena tahu juga jalan tu juga ada cabaran-cabaran dia. Hidup ni pilihan tu, pilihan. Ya, sebab tu kadang-kadang Ustazah pun cakap, Ustazah pernah cakap dengan beberapa orang lelaki yang tanya pandangan, Ustazah saya nak kahwin lain. Macam mana agak jawapan Ustazah? Kahwinlah, saya bukan suami saya macam tu. Taklah, dia dah jawab. Saya kata apa ni, tuan-tuan fikirlah, timbang. Tapi ingat, kadang-kadang satu keputusan kita tu menemukan kita dengan takdir yang lain. Jadi kita ingat tu, keputusan kita ni dia bawa kita kepada takdir-takdir yang berbeza-beza. Kalau tak kahwin, ini takdir nanti. Kahwin, bertemu takdir yang tu. Yang ni, nampak? Jadi kena tahu jalur takdir tu. Jadi kita tak tahu juga, takut sekarang kahwin, takdir ni cerai yang ini tak. Kita tak tahu ke mana jalur. Jadi kita jangan fikir mudah-mudah, fikir masa-masa. Ya, jangan hanya dengan nafsu kita. Saya cerita, saya pernah dengar seorang syekh Arab. Ya, dia ceramah, dia kata apa? Dulu saya menafikan ketika mana orang berkata kahwin lain kerana nafsu. Saya nafi. Masa kan saya seorang syekh, kahwin lain, kahwin lagi satu kerana nafsu. Dia kata, saya nafi. Sehingga saya berkahwin lain. Dan saya ditimpukan macam-macam masalah atas perkahwinan tambahan ni. Macam-macam masalah. Dan akhirnya saya mengerti bahawa inilah natijah perkahwinan saya itu sebenarnya kerana nafsu. Tengok. Tapi takkan saya nak bercerai. Saya dah kahwin. Saya beristighfar kepada Allah, bertaubat dan berusaha memperbetulkan sekarang kondisi rumah tangga ni. Sebab akhirnya saya tahu memang betul yang orang sebelum dia cakap. Tengok perkahwinan ni atas asas apa. Perkahwinan kerana nafsu ni dapat kerana nafsu lah nanti hasil dia. Dan ini seorang syekh cakap. Nanti kalau nak tanya siapa nama syekh tu, saya tengok balik semula nama dia. Aku tak percaya kan ya. Syekh yang ternama lah juga kan ya. Dia cakap dalam bahasa Arab, dia cakap. Dia kata dia tak pernah tahu apa makna. Dia menafikan, apa pula kahwin kerana nafsu. Sekali dah kahwin, haru biru, tunggal langgang. Kata betul lah. Ya, sebab perkahwinan kerana Allah pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Ni siapa tak jumpa jalan pulang dah dua-dua rumah tak nak terima dah. Ya, takkan nak tambah 3 kata Piramli kan. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih.